Mari kita belajar bagaimana membentuk persamaan garis lurus dengan dua titik yang diberi. Dan cara memeriksa persamaan itu dengan cepat. Cuba tengok soalan ini. Cari persamaan garis lurus pada satah kertas dan tuliskan persamaan itu dalam bentuk Y sama dengan mx tambah c. Daripada satah kertas, koordinat dua titik telah diberi. Kita perlu mencari persamaan garis lurus yang menyambungkan dua titik ini. Pada mulanya, kita perlu mendapatkan kecerunan garis lurus. Katakan koordinat negatif 68 ialah x1 dan y1. Dan koordinat 32 ialah x2 dan y2. Kemudian, kita gantikan nilai ke dalam persamaan kecerunan. Akhirnya, kita dapat kecerunan ialah negatif 2/3. Seterusnya, kita perlu mencari pintasan y. Dengan kecerunan negatif 2/3, kita gunakan salah satu koordinat titik dan gantikan nilai-nilai ini ke dalam y1 sama dengan mx1 tambah c. Permudahkan 3 dan 6. Dan teruskan perhitungan. Kita dapat pintasan y ialah 4. Akhirnya, dengan kecerunan negatif 2/3 dan pintasan y4, kita boleh menuliskan persamaan garis lurus. Kita hanya perlu menggantikan nilai-nilai kecerunan dan pintasan y ke dalam y sama dengan mx tambah c. Persamaan garis lurus itu ialah y sama dengan negatif 2/3 x tambah 4. Selepas mendapat jawapan, bagaimanakah kita dapat memeriksa jawapan itu dengan cepat? Sebelum ini, saya hendak memperkenalkan satu rumus yang berguna untuk murid-murid memeriksa jawapan persamaan garis lurus. Katakan satu garis lurus yang menyambungkan dua titik x1 y1 dan x2 y2 dilukis pada satah kertas. Dan xy ialah koordinat bagi mana-mana titik pada garis lurus ini. Kemudian, cuba tengok bentuk persamaan garis lurus y sama dengan mx tambah c. Katakan kita perlu mencari kecerunan, maka persamaan bagi mencari kecerunan ialah sebegini. Dan mencari pintasan y adalah sebegini. Susun semula ialah c sama dengan y1 tolak mx1. Kita mula dengan menggantikan persamaan pintasan y ke dalam persamaan garis lurus. Pindahkan y1 ke sebelah kiri dan kemaskan persamaan sebelah kanan. Faktorkan m yang berada di sebelah kanan persamaan. Bahagikan x tolak x1 pada kedua-dua belah persamaan dan gantikan m dengan persamaan kecerunan. Akhirnya, kita dapat satu rumus yang hanya melibatkan nilai koordinat dua titik pada garis lurus. Mari kita cuba memeriksa persamaan garis lurus itu dengan rumus yang kita dapat tadi. Gantikan masuk nilai yang berkenaan ke dalam rumus itu. Kemudian, jalankan permudahan seperti biasa. Akhirnya, kita mendapat persamaan garis lurus ialah y sama dengan negatif 2/3 x tambah 4. Iaitu, jawapan yang sama dengan yang kita dapat sebelum ini.